Sebenarnya untuk menuduh berlaku salah laku, dia kena ada unsur-unsur salah laku, kan? Unsur salah laku yang pertama ialah dia mestilah ada perihal kepentingan peribadi dan juga kewangan. And, itu sebenarnya elemen yang perlu dibuktikan kalau ada pertuduhan lah. Siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dan kepentingan peribadi ini, kan? Selepas perkara itu dibuktikan, dia kena buktikan pula ada pemberi dan ada penerima. Dan apa yang diberi, apa yang diterima, kan? Dan perkara ketiga, dia kena buktikan bahawa ada salah guna kuasa untuk membolehkan sesuatu keputusan yang merugikan negara itu telah dibuat demi habuan. Tiga-tiga ni tak ada. Kan? Jadi saya sebenarnya agak mengalu-alukan kalau dia teruskan. Dan kalau dia dakwa di mahkamah, bagus, kita boleh tunjukkan, kita heret semualah. Tengku Zafrul pun kita heret, Anwar Ibrahim pun kita heret, Amir Hamzah pun kita heret, KSU, TKSU, MITI pun semua kita heret semualah masuk ke dalam mahkamah, kan? Tapi saya rasa dia takkan berakhir di mahkamah. Sebab tujuan dia ini hanya ialah untuk mewujudkan persepsi sekarang, kan. Saya nak duduk dengan peguam saya, kalau dia tak berakhir dengan pendakwaan di mahkamah, aku nak saman kerajaan tu. Kerana menyalahgunakan dan mengada-adakan sesuatu semata-mata untuk karakter assassination. Sebab pasal SPRM ni lah, kalau kita perhati, kan, SPRM sebelum ini, kan, orang tu tak kena dakwa, baru kena tahan untuk soal siasat atau reman, kan. Dia dah perit orang tu dan dah bawa panggil media. Bayangkan berapa ramai kaki tangan kerajaan, orang biasa, yang selepas itu kita tak tahu pun kes dia tu sebenarnya kena dakwa ke tidak. Tapi dia dah seret, dia dah malukan sebab Azam Baki nak tunjukkan bagusnya dia buat kerja. Kalau bercakap dengan penjawat awam, ramai penjawat awam merasakan perkara itu cukup tidak adil kepada mereka. Kerana mereka boleh kena pasang macam tu je. Kalau ada orang contohnya khianat dia, fitnah dia, dan dia kena reman. Padahal tak ada apa pun, dia hanya kena reman. Satu Malaysia dah tengok lah dia semua ni, kan. Jadi saya tunggu kalau dia berakhir dengan pendakwaan. Alhamdulillah. Saya yakin sebenarnya malu besar kalau masuk ke mahkamah. Tapi kalau tak berakhir dengan pendakwaan, kalau dia nak buat style dulu tau, style zaman Madani ni, kan, bising-bising orang tu, orang ni, orang tu, kan. Ingat satu benda dulu awal-awal, kan, malu kita tau. Anwar Ibrahim pergi buat ucapan, kata ada bukti Perikatan Nasional dapat duit judi. Saya tak tahu siapa yang beritahu dia. Mungkin Tengku Zafrul lah kot, sebab dia Menteri Kewangan yang bertanggungjawab masa itu. Saya tak tahu, kan. Tapi dia pun tak pernah tanya kita. Kita pun tak tahu. Kita ingat kan ada bukti lah. Lepas minggu jadi sebulan, lepas sebulan jadi 1 tahun. Ingat tak? Senyap macam tu saja. Menuduh orang ambil duit judi ni sebenarnya benda yang besar, kan. Jadi kalau tengok, memang banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat tetapi tidak ada bukti. Jadi kalau yang pasal AM ni jadi macam tu juga, tak apa. Kalau dia diam berbulan-bulan, lepas ni aku tak kena tangkap ke, tak kena dakwa, aku akan saman kerajaan tau. Sekarang ni tengah bincang dengan peguam. Kalau itu keadaannya, memang aku nak saman kerajaan supaya dia membantu orang lain di masa akan datang. Pihak berkuasa macam SPRM ni tidak boleh sewenang-wenangnya dijadikan senjata untuk menyerang sesiapa yang orang politik atau SPRM ataupun politik dalaman kerajaan tak suka.